Dia menyanyi ni sebab saya memang minat daripada zaman sekolah lagi lah. Jadi saya terlibat dengan kumpulan nasyid sekolah pada masa tu, dan memang zaman tu adalah zaman kegemilangan Raihan masa tu. Kemudian muncul kumpulan-kumpulan nasyid seperti Hijaz Rabani kan. Jadi impian kita, sebab kita minat nasyid, jadi kita minat untuk jadi seperti mana mereka lah. Dan antara impian juga masa tu adalah nak jadi macam Intim. Jadi macam Intim kan setengah. Kan? Jadi akhirnya dipendekkan cerita, saya pergi audition, bawa kumpulan sekolah apa semua, pergi audition. Jadi tapi tak ada rezeki. Tapi rezekinya rupanya setelah saya sambung belajar apa semua ni, sewaktu saya ambil degree Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di UPM, Universiti Putra Malaysia kan. Pada masa tu lah bos Hijaz pada masa tu dia telefon, boleh tak gantikan Hafiz Hamidun. Pada masa tu Hafiz Hamidun tak dapat show kumpulan UNSC masa tu. Saya pergi lah, ganti. Jadi bermula daripada situlah. Tapi sebab bidang minat saya juga tetap kepada belajar tentang kaunseling semua, saya memang minat. Pada masa yang sama minat juga menyanyi. Jadi terus saya menyanyi lah, sehinggalah betul-betul masuk dalam kumpulan UNSC, meneruskan legasi UNSC pada masa tu, sehinggalah berlakunya PKP. Tapi semasa tu saya dah berhenti. 2015 tu saya dah stop lah. Saya dah berhenti sebagai penasyid kerana saya nak fokus kepada bidang motivasi kan. Tapi saya masa tu belum juga start buat sesi kaunseling rumah tangga semua. Bidang fokus saya dari segi motivasi lebih kepada motivasi umum, motivasi kerjaya dan sebagainya kan. Sehinggalah PKP. Dia macam ni. Ramai orang ingat PKP ni bonding time. Betul tak? Bonding time suami isteri. Dia jadi bonding time kepada mereka yang tidak ada isu sebelum PKP. Maksudnya hubungan tu baik, hubungannya elok kan, maksudnya tidak ada perselisihan faham ke, ataupun memang tidak ada isu yang tak settle kan. Maksudnya hubungan tu okey. Tapi kalau hubungan tu tak okey sebelum PKP dan berlaku PKP, maka dia akan jadi lebih teruk. Sebab bayangkan kita sakit hati dengan pasangan kita, dia ada di depan mata dan dia ada di situ seolah-olah macam tidak memberi manfaat apa-apa kan. Bayangkan kalau contoh kita sakit hati dengan pasangan, kita serabut, kita start motor boleh keluar lah, betul tak? Mencari kebahagiaan di kedai mamak ke contoh lah kan. Tapi bila berlaku PKP, tekanan tu semakin bertambah. Jadi pada masa tu saya offer, sebab saya tengok saya sendiri pun stres, sebab kita daripada ada program kepada tak ada program. Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya bantu orang. Saya offer kaunseling percuma pada masa tu. Dan saya juga banyak menulis tentang, sebab ramai orang mengadu stres dengan pasangan begitu begini. Jadi saya banyak menulis pada masa itu. Maka di situlah bermulanya saya fokus bidang kemahiran kepakaran saya kaunseling ini kepada kaunseling keluarga, kaunseling suami isteri, rumah tangga lah. Maka di situlah bermulanya kerjaya daripada penyanyi kepada kaunselor. Sebab ada yang guna istilah the singing counselor. Sebelum tu kan saya pernah join audition. Kemudian saya peminat lah, kita pernah naik pentas sekali. Kemudian saya rajin pergi ke office. Kalau cuti belajar tu, masa tu saya belajar dekat Metrik Changlun, Kedah kan. Datang KL. Patutnya balik daripada Kedah tu balik rumah Kelantan. Datang KL dulu singgah, jumpa abang-abang Hijaz masa tu. Di situlah berkenalan. Bukan niat apa-apa pun, niat memang saja nak support. Kita peminat yang datang gitu je. Tapi rupa-rupanya Allah lorongkan untuk ganti sekejap, kemudian 2-3 kali ganti, kemudian ada ahli yang keluar, maka saya masuk secara kekal. Tapi masa tu audition saya audition bukan artis sebagai solo, tak. Maksudnya kita ada grup sebagai kumpulan. Saya ada nama kumpulan OWISE, rakan-rakan sekolah zaman sekolah di Mahat Muhammadi Kota Baru. Jadi bila saya dah bermula daripada PKP tu, saya banyak menulis di media sosial lah. Menulis di media sosial, saya banyak buat video. Pada masa tu saya tengok ramai orang share, kebanyakannya viral dan orang bercakap dalam tu apa semua kan. Sehinggalah saya dijemput oleh Radio IKIM untuk buat satu rancangan saya sendiri masa tu, iaitu Vaksin Hati. Setahun setengah saya bersama IKIM, setiap Isnin 5:30 petang. Bincang tentang apa? Tentang rumah tangga. Bincang tentang communication, bincang tentang emosi, pengurusan emosi dalam rumah tangga. Jadi daripada situ terhasilnya buku, daripada situ terhasilnya macam-macam lah. Dan sampai sekarang lah, saya ada klien-klien yang datang daripada luar negara pun ada datang untuk mendapatkan khidmat lah. Jadi di situlah bermulanya kerjaya sepenuh masa sebagai seorang kaunselor dan juga motivator berkaitan dengan kekeluargaan. Saya memang daripada dulu memang minat bisnes, tapi tak ada ilmu. Jadi kita cubalah langgar dinding macam-macam langgar pintu, dinding semua kita langgar lah. Jatuh bangun memang ada pengalaman-pengalaman tu. Tapi sebab saya rasa antara pengalaman yang saya pernah jatuh terduduk kan, yang sebenarnya menyebabkan kita kuat, especially sebagai lelaki lah. Kita akan kuat ni bila kita ada seseorang di samping kita. Siapa? Isteri kita. So bila isteri saya berada di sisi saya dalam keadaan saya berada di titik yang paling rendah, pada masa tu memang kita rasa macam ya Allah kurniakan satu bidadari yang ada, yang menyebabkan kita jadi makin kuat dan makin bersemangat. Jadi saya nampak elemen dalam rumah tangga ni adalah elemen tentang kebersamaan dalam rumah tangga, suami dan isteri. Sebab bila suami lemah, isteri sentiasa ada sebagai support, InsyaAllah akan kuat balik. Isteri lemah, suami pimpin, pegang tangan. Itu kebersamaan. Bila saya banyak menulis dekat media sosial dan benda tu viral dan ramai orang dapatkan tanya soalan, nak dapatkan nasihat dan sebagainya, saya terfikir untuk lebih serius dalam bidang motivasi keluarga, khusus
khususnya berkaitan dengan suami isteri. Sebab masa tu pun saya ada antara dua, saya nak menulis tentang apa sebenarnya. Sama ada bidang parenting ataupun suami isteri. Dua-dua saya ada ketakutan. Sebab apa? Sebab bila kita menulis tentang parenting, anak masih kecil. Orang cakap kau sembang boleh lah kan. Sembang tu memang sedap lah kan. Tapi anak belum ada bukti keberjayaan. Tapi nak bercakap pasal rumah tangga pun, kita tak sempurna. Kita pun banyak kelemahan dalam rumah tangga sendiri kan. Tapi macam mana? Akhir-akhir saya berfikir dan saya kata macam ni. Walaupun saya takut untuk bercakap tentang parenting. Sebab parenting ni, anak yang baik dia datang daripada mak ayah yang baik. Mak ayah yang baik datang daripada suami isteri yang baik. Maka saya kata benda yang lebih dekat dengan saya adalah saya nak fokus tentang membantu pasangan suami isteri untuk jadi orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang ada vision and mission dalam keluarga dan parenting bagi kat orang lain. Jadi saya fokus kat situ. Daripada situlah saya fikir macam mana saya nak sampaikan semua ilmu-ilmu ni. Maka saya teringat kalau dulu jadi artis. Orang jadi artis, apa bukti dia artis? Ada album. Apa bukti dia seorang motivator, seorang yang memang layak untuk bercakap topik ini? Pertama, sertifikat lah. CD latar belakang pengajian. Yang kedua, ada buku. So buku ni sebenarnya salah satu tanda bahawa seseorang itu sudah, orang kata apa, berada secara serius dalam mainstream, dalam bidang kekeluargaan, ke motivasi, ke apa sajalah. Bila ada buku bermakna dia sedang berusaha menjadi pakar dalam bidang itu. Maknanya daripada ataupun kita kata sebagai orang yang berada di lapangan dalam bidang tersebut. Maka terhasillah buku. Ini buku ketiga saya. Saya hasilkan dua buku serentak. Buku pertama dan kedua. Tajuknya bukan sekadar cinta. Buku itu cerita tentang rumah tangga dia bukan sekadar cinta. Tapi yang besar tu apa dia? Adalah tanggungjawab. Maknanya tanggungjawab dan cinta saling melengkapi. Saya ibaratkan tanggungjawab macam mi, cinta macam perisa ataupun perencah. Jadi nak makan mi ni, nak makan mi segera. Mi segera ni sedap dia kat mana? Perencah. Tapi boleh tak makan mi saja tanpa perencah? Dia boleh makan, tapi tak sedap lah. Tapi kenyang, still kenyang. So itu maknanya tanggungjawab. Tanggungjawab dalam rumah tangga ni, rumah tangga boleh bertahan walaupun tak ada cinta. Tapi sifatnya hanya bertahan. Macam mi segera, makan kenyang tapi sedap. Tapi boleh tak kita makan perencah saja, tak ada makan mi? Jadi maknanya rumah tangga tak akan mampu bertahan kalau hanya sekadar cinta. Jadi pada situlah terhasilnya buku bukan sekadar cinta. Dan yang ketiga, buku ketiga saya hasilkan ini buku yang lebih kepada bagaimana kita menguasai teknik perbincangan dalam rumah tangga. Sebab rumah tangga ni tuan-tuan sekalian, kita kalau ada masalah dengan pasangan, nak kena buat apa? Bincang. Bayangkan kalau bincang pun tak boleh, selesai tak masalah? Masalah tak akan dapat diselesaikan. So bila masalah tak dapat diselesaikan, rumah tangga yang ada pada keadaan ini, dia hanya akan jadi sekadar rumah tangga yang sifatnya bertahan. Bertahan. Yalah, nak bincang tak boleh, ada masalah, sakit hati tak boleh nak cakap. Masalah pasangan tak boleh nak tegur. Pasangan pun tak boleh nak tegur kita. Bayangkan apa akan berlaku. Akhirnya jadi housemate je dalam rumah tu. Maka saya hasilkan buku ini. Sebab pada saya, rumah tangga yang tidak boleh berbincang, rumah tangga ini berisiko. Jadi kalau anda berminat, dapatkan buku ini di Showcase ML Studio dan juga link di bio.